Kalau kau duduk Malaysia, aku berani cakap lah hampir semua orang ada cerita ataupun kenal Myvi. Sama ada pernah pakai, pernah naik atau at least lah pernah nampak orang parking terbalik lah. Tapi di sebalik semua meme and gelak tawa, Myvi masih lagi kekal sebagai antara kereta paling berbalut untuk rakyat Malaysia. Jadi kalau kau tengah fikirlah nak beli Myvi, jom kita bincang betul-betul kenapa kau patut beli, kenapa kau tak patut beli, apa yang praktikal, apa yang kurang praktikal, berapa harga dia, and siapa sebenarnya pesaing utama dalam pasaran Malaysia sekarang. Daripada segi reka bentuk, Myvi nampak kecil, tapi sebenarnya dia sebenarnya luas juga sebenarnya untuk sebuah hatchback. Orang tinggi macam saya ni pun boleh duduk selesa dekat depan, and ruang belakang masih lagi muat 3 orang dewasa tanpa rasa sempit. Ruang boot pun dia cukup besar lah untuk kategori dia. Senang nak isi barang pasar, bag travel, stroller. Untuk kegunaan harian bandar, saiz Myvi ni memang kena sangat lah, kind of perfect lah. Engine 1.3, 1.5, dual VVTi yang diguna pakai pun dah terbukti memang confirm lah lasak dengan penggunaan minyak sekitar 5 liter macam untuk setiap 100 km. Kalau pandai bawa untuk pergi kerja, balik kampung, highway drive sesekala kan, aku rasa dia cukup berbaloi lah. Tak katalah terbaik ke apa untuk long term, tapi tak juga. Sistem CVT yang baru ni pun jauh lagi smooth berbanding transmission automatic yang 4 kelajur yang lama. Jadi pengalaman pemanduan harian terasa lagi macam dia lagi moden, dia lagi tenang, and dia linear. Dari segi keselamatan, Myvi 2025 dah jauh berubah. Semua varian datang dengan 6 beg udara, airbag, ABS brake system, lepas tu dia ada vehicle stability control. Untuk 1.5H ke atas dia ada advanced safety assist 3.0 yang cruise control tu, lane dibaca warning. Kalau dulu orang selalu kata Myvi kereta murah, kereta tin kosong, nak ingatkan lagi sekali, memang sekarang dia dah sampai tahap boleh lawan kereta Jepun lah. Nak lawan Vios pun yang harga hampir 2 kali ganda tu pun boleh. Ditambah dengan kos maintenance yang rendah serta alat ganti yang senang cari, obviously Myvi memang direka untuk pengguna yang tak nak pening kepala. Engine oil, filter, brake pad, semuanya murah. Wah, boleh dapat dekat mana-mana bengkel. Dia 25% harga dia ciput je. Walaupun alat ganti original daripada Toyota memang mahal, tapi dia ada pilihan OEM yang jauh lagi murah tapi sama tahan lasak. Satu lagi kelebihan besar Myvi adalah dia punya, of course lah, nilai jual semula. Panggil depreciation value. Cuba jual balik Myvi umur 5 tahun lah, berapa harga dia? Still tinggi. Jadi kalau kau nak ambil lah macam long term loan, kau masih ada lagi lah exit plan yang selamat kalau nak upgrade kereta lain. Tapi walaupun kereta Myvi nampak macam package sempurna, ada juga sebab kenapa kau jangan beli kereta ni. First, terlalu ramai orang guna Myvi. Kalau kau jenis nak nampak lain daripada yang lain, kau nak nampak unik, Myvi dia bukan pilihan lah. Dekat mana-mana kau pergi pun confirm ada Myvi warna sama, model sama, kadang-kadang spoiler pun sama. Selain daripada tu, walaupun nampak sporty, Myvi dia bukan kereta untuk pemandu agresif. Steering dia ringan, suspension dia lembut. Kalau kau corner laju, fast corner, kereta dia memang rasa goyang, rasa membuang. Jadi kalau kau jenis suka bawa laju dekat jalan berbukit ataupun cornering macam dekat track tu kan, Myvi boleh kata Saga lah. Saga is better lah. Cabin quality jujur cakap sederhana. Interior nampak kemas tapi masih lagi banyak plastik yang keras. Lepas 3 ataupun 4 tahun, bunyi-bunyi kecil daripada pintu ataupun dashboard boleh mula kedengaran. Terutamanya kalau selalu bawa dekat jalan tak rata. Untuk sistem infotainment, Myvi ada Apple CarPlay, Android Auto, tapi skrin dia bukan yang paling responsif lah. Kualiti bunyi speaker standard pun sekadar ada, bukan jenis yang boleh bagi kepuasan untuk kaki audio lah. Namun daripada practicality, Myvi memang kau tak boleh nak lawan. Bukan tak boleh lah, susah nak lawan. Sebab kereta ni memang direka khas untuk realiti hidup rakyat Malaysia. Satu pasal kereta Jepun, termasuklah Myvi ni, ergonomik sebenarnya nombor 1 pada diorang. Sebab tu kita dapat kereta tu selesa drive. Jalan sempit, parking terhad, bajet minyak yang ketat, pemandangan depan pun luas, pusingan steering pun dah tak payah besar lah, and ketinggian kereta agak tinggi berbanding hatchback lain. Jadi senang lah nak lalu jalan banjir cetek ataupun nak naik divider sikit masa sesak. Ruang interior pun penuh dengan sentuhan yang kecil tapi bijak. Ada USB port, depan ada, belakang ada, cangkuk barang, tempat letak phone memang berguna. And then ASA 3.0 tadi aku sebut tu, Myvi tu bukan sahaja jimat tapi boleh selamat untuk pemandu muda dan keluarga kecil.
Apa yang kurang praktikal pula bila kau guna Myvi ni untuk perjalanan jauh lah. Sebenarnya nak cakap sekali lah, kursi dia agak pendek and tak cukup untuk sokongan belakang, untuk seat belakang tu. So kalau nak duduk lama memang rasa lengur. Bunyi tayar and angin pun boleh masuk bila jalan laju lebih daripada 110 km per jam. Jadi bila kau bawa 1.3 tu dia macam bising lah daripada kereta lain. Ruang boot pun dia sedikit terhad kalau kena bawa stroller besar, kotak ataupun beg besar sekaligus. Masih lagi hatchback bukan MPV. And untuk harga semasa tahun 2025, Myvi kekal dekat dalam julat pemilik 1.3G CVT. Harga dia dalam 46,500, X 50,900, 1.5H pada 54,500 and paling tinggi sekali AV Advance 59,900 atas jualan tanpa insuran. Dengan harga macam tu, Myvi masih lagi salah satu pilihan paling bernilai dekat Malaysia. Cukai jalan pun RM90 je setahun sebab 1.3 and then 120 untuk 1.5. Jadi daripada kos pemilikan memang rendah, serendah-rendah alam lah. Kalau kau nak tahu siapa pesaing dia Proton Iris adalah lawan yang paling dekat. Dia ada handling yang lagi mantap, dia ada pemanduan yang lagi engaging, tapi daripada segi ketahanan, penyelenggaraan and nilai jual semula tu Myvi kat depan lagi lah. And Iris dah tak ada lah. Jazz pun dia ada ruang besar, engine ni lagi refine tapi dia tak dijual baru and harga terpakai pun masih tinggi. Azia 1.0 lagi murah, lagi jimat tapi kuasa dia lagi rendah lah. Kalau guna Taiway tu memang rasa lemah. Yaris dia ada platform sama dengan Myvi and DNA yang sama tapi harga dia lagi mahal. Tapi dia punya features tu macam tak banyak sangat beza daripada segi pengalaman pemanduan. So Myvi dia lagi kekal lah. Dia masih kekal sebagai raja jalanan dekat Malaysia. Kalau kau cari kereta pertama kan, kereta untuk keluarga kecil ataupun kereta harian yang kau senang nak jaga and tak susah, Myvi ni memang masih lagi pilihan paling logik lah. Kalau kau nak sesuatu yang lagi premium, kau nak lagi laju, lagi unik, Myvi memang dia basa-basa lah untuk benda macam tu. Tapi kalau kau nak buat apa pun, biasanya sekarang ni kita letakkan Myvi ni sebagai dia punya benchmark lah. Level Myvi macam mana? Lagi bagus dari Myvi ke lagi kurang daripada Myvi? Dan sebab itulah sampai sekarang orang masih lagi panggil dia sebagai King. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Tengok full artikel dekat zakirin.my. Saya Zakirin, jumpa lagi lepas ni. Bye bye.